Okey, jom kita masak ayam masak papai. Okey, ini hasil dia lepas saya masak tu lah. Okey, so mula kita tumis dulu bawang putih, halia lepas tu dengan serai. Okay. Lepas tu masukkan cili. Proses ni kena pastikan pecah minyak ya. Lepas tu masuk air. Okay, lepas saya pecah minyak, masukkan paste tom yum. Lepas tu masukkan sos tiram, masukkan sos cili. Lama pula sos cili ni. Okay, lepas tu masukkan kicap manis. Lepas tu masukkan kicap Golden Mountain. Dan masuk pula sos ikan. Okay. Lepas tu, masukkan pula ayam. Ayam ni sebenarnya saya rebus dulu. Sebab nak pastikan dia betul masak lah. Kalau tak nanti tak masak. Kalau kita tak rebus. Lepas tu, dengan bahan-bahan yang dah masuk tadi tu, kita kacau dulu. Make sure nanti rasa dia lekat lah. Lepas tu masukkan sayur-sayur. Ada cili besar merah, hijau, lobak. Lepas tu dengan bawang holland. Lepas tu kita kacau dia. Okay, bagi sebati. Belum masuk air lagi, nanti dulu. Okay. Lepas tu masukkan pula daun limau purut. Okay, kacau dia lagi. Okay. Okay, ni baru masukkan air. Okay, air tu ikutlah kalau nak. Tapi masukkan air banyak sikit. Lepas tu masukkan gula, garam dengan ajinomoto sikit. Okay, dah siap.